Pernah tak kalian terfikir macam mana orang menentukan waktu subuh dan pada masa yang sama macam mana mereka melakukannya? Okey, baik. Jadi, hari ini kita akan fokus pada analisis kritis dan demonstrasi astronomi bagi fatwa Adar al-Ifta Mesir mengenai waktu fajar. Berdasarkan penetapan rasmi Adar al-Ifta al-Misriyah yang mengatakan bahawa bermulanya waktu fajar apabila matahari terletak pada sudut 19.5 darjah berada di ufuk timur. Penetapan ini sangatlah tepat dan juga pada masa yang sama selari dengan hadis Nabi SAW dan juga amalan para sahabat. Kerana solat subuh dilakukan ketika langit masih gelap. Namun, wujudnya pendapatan oleh beberapa pihak yang telah pun mendakwa waktu fajar yang sebenar berlaku apabila matahari terletak pada sudut 16.5 ataupun 14.7 di bawah ufuk. Namun, dakwaan ini telah pun disangkal kerana ia akan melewatkan waktu solat subuh daripada waktu solat rasmi, sekaligus akan memberikan kesan kepada ibadah solat dan juga ibadah puasa kita. Pertama sekali, kita akan menggunakan aplikasi Stellarium di mana setiap para astronomi menggunakan aplikasi ini untuk melihat perihal-perihal di langit, misalnya melihat bulan, pergerakan matahari, melihat buruj sebagai kajian astronomi. Okey, baik. Untuk melihat attitude matahari ataupun sudut, kita mesti menghadap ke timur dahulu kerana di sinilah di mana matahari terbit. Dan untuk pengetahuan kalian, di mana attitude negatif menunjukkan matahari berada di bawah ufuk dan bila mana attitude tersebut positif, ia berada di atas ufuk. Sekarang kita lihat bahawa pada ketika ini matahari berada pada sudut 18 darjah dan apabila ia bergerak, kita dapat melihat perubahan sudut dari masa ke masa yang di mana cahaya semakin jelas tapi langit masih dalam keadaan gelap. Dan apabila kita naik kepada 16.5, kita dapat lihat kawasan di sini mula cerah. Ini menunjukkan bahawa 16.5 dan juga 14.7, kita bergerak sedikit saja lagi. Seperti mana yang kita lihat, kawasan sini dah mula cerah. Sangatlah tidak sesuai untuk menunjukkan masuknya waktu subuh. Jadi kita boleh lihat bahawa sangkaan ataupun dakwaan yang didakwa oleh setengah pihak di mana waktu subuh masuk pada waktu pada matahari 16.5 dan juga 14.7 sangatlah tidak sesuai kerana pada ketika ini langit sudah mula pun cerah sedikit demi sedikit dan apabila kita teruskan dan matahari pun sudah nampak di sini. Sebab itulah dakwaan oleh setengah pihak tadi itu disangkal dan tidak boleh diambil kira. Ini menunjukkan bahawa pentingnya sistem waktu yang diiktiraf. Kita tidak dibenarkan sesama sekali untuk mengubahnya secara individu dan mengubahnya sesuka hati. Ini bagi mengekalkan kesatuan umat Islam dalam melakukan amal ibadah. Ini menunjukkan bahawa waktu fajar wujudnya benang putih dan juga benang hitam.
Apa yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam? Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang membawa maksud, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Jadi, apa yang kita dapati bahawa dakwaan sudut 16.5 ataupun 14.7 dianggap sebagai penyimpangan kerana kita dapat lihat bahawa ia bercanggah dengan nasyarak, iaitu benang putih dan juga benang hitam. Pada masa yang sama, bukti astronomi menunjukkan langit pada ketika itu telah pun terang kerana matahari terletak pada sudut 16.5 atau 14.7, dan pada masa yang sama ia tak selari dengan apa yang dilakukan oleh baginda dan juga para sahabat yang ketika mana mereka solat subuh dalam keadaan langit masih gelap ataupun dikenali sebagai kholas. Kesimpulan terakhir yang boleh kita dapati ialah penetapan rasmi 19.5 di bawah ufuk adalah sangat tepat kerana ia menjadi rujukan bagi kita semua dalam penentuan waktu solat subuh.